Hi guys, welcome to Everyone Can Fish. Follow, like, share, please. Hari ini saya nak tunjuk satu biji spinning reel yang sangat special dan sangat cantik. Dan harga dia pun tak mahal. Harga dia saya akan review di akhir video ini. So, pastikan anda tonton sampai akhir. So, reel yang saya nak tunjuk hari ini ialah reel yang ni. Jom kita tengok color dia dulu. Color dia sebiji macam Daiwa Saltiga. Dan ni handle dia. Screw in handle. Round up. Color memang sebiji macam Saltiga. Daiwa Saltiga. Tapi yang ni bukan Daiwa Saltiga. Cantik. Smooth pun smooth. Yang ni size 5,000. Color memang sebiji macam Daiwa Saltiga. Tapi yang ni buatan China punya. Reel ni sangat viral di Indonesia lah. Indonesia mesin ni memang sangat viral lah. Tengok. Track dia pun bunyi sedap. Kalau di Indonesia, ia dikenali sebagai spinning reel Gold Strike lah. Cantik kan? Okey, cuba anda teka harga dia berapa? Harga pasaran. Saltiga dalam 3,000 lebih. Yang ni? 300 lebih? Bukan. Harganya, harga pasaran hanya dalam 100 lebih, dalam 150 ke bawah. Tapi color memang macam Saltiga. Smooth pun smooth. Boleh pakai juga. Dari jauh orang memang nampak macam Saltiga lah. Tapi harga dia tak mahal. Performance dia pun okey juga.